dia mandi buka kan. Lepas tu dia pakai balik malam tu. Dia pakai sendiri. Yang tu Aiman terkejut Okay. Assalamualaikum. Aiman nak share testimoni abah lah. Sebelum ni ada masalah stroke sebelah kanan. Memang sebelum ni bedridden. Daripada kenanya bulan 9 2024. Start daripada situ memang tak boleh bangun lah. Aiman yang jaga daripada hospital sampai ke rumah. Lepas tu Aiman dah pakai Alorapen tu. Tapi waktu tu Aiman dah pakai Alorapen lah. Aiman dah pakai dan Aiman dapat kesan. Aiman decide untuk beli Alora Soft mula-mula untuk abah. Aiman beli lah. Lepas daripada 3 minggu keluar hospital. Beli Alora Soft. Pakaikan selama hampir 2 bulan. Tapi dalam tempoh 2 bulan tu kan, hujung-hujung lah. Saya nampak perubahan abah, dia boleh berdiri. Daripada terbaring atas katil, dia boleh berdiri. Berdiri sajalah. Kalau berjalan tu tak boleh lagi. Lepas tu konsisten lah pakai waktu Aiman top up dengan yang lain. Alora arm sleeve, lepas tu Alora scarf. Tu je dulu. Lepas tu pakai lah. Hampir dalam masuk dalam 6 bulan satu pakai. Slow-slow perubahan abah. Daripada kursi roda. Lepas tu tongkat satu. Lepas tu Alora pants Aiman beli waktu nak masuk bulan ke-9 kan. Ke-9 Aiman beli Alora pants bagi pakaikan. First tu bagi pakaikan lah dulu. Sebab Aiman rasa dia mungkin tak boleh pakaikan sendiri. Mana dia nak pakai sendiri, ketat kan. Sebab Aiman pilih saiz 66. Tentu pun satu besar. Lepas tu pakaikan. Waktu dia nak mandi maghrib tu Aiman terkejut. Dia mandi buka kan. Lepas tu dia pakai balik malam tu. Dia pakai sendiri. Yang tu Aiman terkejut ikutkan mungkin dia tak boleh lah. Sebab waktu Aiman pakai pun rasa ketat. Dan dia pakai sampai pagi esok. Pagi tu Aiman masuk bilik. Aiman cakap, tanya abah. Mana pakai ni Alora Pen. Lepas tu dia suka lah. Suka buat apa? Malam tadi dia bangun sekali je buang air kecil je. Ya. Kalau sebelum ni 2-3 kali. Kalau pakai Alora Soft tu lah, time pakar tu. Bila pakai Alora Pen ni sekali je bangun. Lepas tu Aiman ada tanya lagi, ada rasa dok kalau pakai Alora Pen ni macam ada ulap gelok dalam kaki? Sebab Aiman rasa kan. Lepas tu tanya sampai gelok dia lah. Seronok orang kata. Lepas tu orang ni lah, orang kata tindak balas dia. Jadi pakai je sampai bila lepas ni. Cuma orang kata banyak lah improvement bagi Aiman. Aiman daripada jaga terbaring sampai sekarang boleh berjalan tanpa tongkat dah. Yang tu yang Aiman rasa Alhamdulillah sangat lah. Kontak Nur segera di sini ya.